Hai semua, Ivan ada di entah di mana, Mike ada di sini. Dan hari ini kita akan melakukan cabaran 24 jam tanpa manis. Tonton video ini hingga akhir. Ia akan menjadi sangat sukar. Untuk melakukannya, jadi pastikan untuk komen di bawah jika anda lihat saya tergoda dan makan sesuatu yang manis. Jom. Hey Mike, semoga berjaya dengan cabaran anda. Tapi bersihkan rumah sebelum saya balik. Apa? Saya tak nak bersihkan rumah. Tidak, saya takkan buat begitu. Baiklah, okey. Tekan butang suka. Jika anda benci membersihkan rumah sama seperti saya, saya ada idea. Maria, ayah anda suruh kita bersihkan rumah bersama. Mari sini dan bantu saya semua. Jangan lupa untuk melanggan supaya tak terlepas video baru kita yang menarik. Maria, kamu tengah buat apa tu? Saya sedang mengelap udara. Tak nampak K. Tonton hingga akhir untuk tahu bagaimana saya membina zoo rahsia tanpa sesiapa tahu. Maria, ayah anda suruh kita bersihkan kekotoran bersama. Okey. Saya datang sekarang pergi. Selamat tinggal. Maria. Saya datang. Semua, pastikan untuk tekan suka jika anda juga suka bina bilik rahsia. 17, 18, 19. Tak nampak macam kamu bersihkan banyak pun. Saya takkan buat apa-apa tanpa kamu. Tangkap ni. Apa yang kamu buat itu makan malam saya. Semuanya salah kamu. Kamu mengganggu saya. Hahaha, sangat kelakar. Saya ambil berus dan kamu mula mengelap. Saya akan singkirkan mereka. Tetapi kamu yang akan lap semua, bos besar. Kamu kelihatan begitu manis. Saya lupa kita ada cabaran 24 jam tanpa manis. Syukurlah saya tak makan. Akhirnya saya boleh pergi ke zoo rahsia saya. Selamat datang ke zoo rahsia saya. Ikut saya. Saya ada banyak benda untuk tunjukkan kepada anda. Hai kawan, apa khabar? Bagus. La. Di sini kamu gadisku. Apa khabar? Okey, saya perlu pergi. Selamat tinggal. Walaupun mereka kelihatan sedikit menakutkan, saya sangat menyukai mereka semua. Komen di bawah apa haiwan kegemaran anda. Lihat kamu. Kamu sangat lapar. Saya akan beri kamu makan. Saya terbawa-bawa sedikit. By the way, di mana Maria? Maria, kamu di mana? Maria. Ya Tuhan, bagaimana dia sampai di sini? Maria, apa yang kamu buat sekarang? Saya hanya sedang menyapu bilik saya. Kerja yang bagus. Ada lagi bilik untuk dibersihkan. Okey, saya tunggu kamu. Saya hampir tertangkap. Jangan pandang saya begitu. Saya takkan basuh pinggan. Kemudian sapu lantai. Tidak, saya takkan sapu lantai. Rumah ini tiada penghujung. Saya lebih suka basuh pinggan. Jangan pandang saya begitu. Sarung tangan merah jambu itu kelihatan sangat kelakar pada kamu. Itu tak kelakar. Pergi mop lantai. Mudah. Itu tidak adil. Ya, itu adil dan saya sangat penat dari bersihkan semua ini. Lebih baik saya tidur. Gulagul. Mereka kelihatan begitu manis. Saya boleh bawa rasanya. Kemana sahaja saya pergi, saya sentiasa nampak gula-gula. Tidak, saya perlu tahan diri. Tidak, saya perlu tahan diri. Jangan fikirkan tentang gula-gula. Meg akan fikir ini saya.
Masa untuk beri makan lemur saya. Kamu dah lapar sangat tanpa saya, sekarang masa untuk beri makan kepada beruang. Ini dia, kawan kecil. Nak lagi? Maria, awak sakit ke? Kenapa awak baring awal sangat? Saya bawa gula-gulai untuk awak. Gula-gulai kegemaran saya. Apa? Rumah ni masih berselera. Saya perlu cari dia sekarang. Maria, harap awak masih tidur. Macam mana awak? Baik? Selamat tinggal. Saya bawa gula-gulai kegemaran awak. Dan sekarang saya nak datang kepada awak. Macam mana awak, monyet kecil? Macam mana awak tanpa saya? Oh, awak sayang saya. Hendak datang kepada awak. Oh, Mike, ini waktu yang paling tak sesuai. Tapi tak apalah. Masa untuk bersembunyi. Gula-gula adalah umpan yang sempurna untuk Maria. Tonton video ini sampai habis untuk lihat bagaimana saya bongkar semua rahsia Maria. Saya cuma berkawan dengan monyet itu. Tapi saya juga suka gula-gula. Jadi mari kita tunggu Mike. Ini gula-gula awak, Maria. Mike, semuanya bersepah. Baiklah, saya akan bersihkan ini. Tapi awak perlu bersihkan 3 bilik lagi. Okey? Cepat, cepat, cepat. Sementara itu, mari kita lihat jenis monyet apa yang perlu berkawan. Tempat apa ni? Di mana saya? Tempat apa ni? Ho, hutan penuh dengan haiwan. Ya Tuhan, tempat ni nampak bahaya. Mana pintu keluar? Macam mana nak keluar dari sini? Tolonglah sesiapa. Tolong. Mike, tunggu. Dia mungkin dalam zoo saya. Apa yang dia buat di sini? Macam mana dia jumpa zoo rahsia saya? Macam mana dia sampai sini? Lihat, macam mana awak boleh ada zoo bawah katil awak. Jom panggil ibu bapa awak dan tengok reaksi mereka. Apa? Tak awak cemburu sebab saya buat video cabaran 24 jam tanpa awak dan rahsiakan zoo ini? 24 jam. Saya jumpa tempat ni. Ia bukan rahsia lagi. Awak bertahan hanya 32 minit. Apa 32 minit? Ini mimpi ngeri. Ia total gagal. Mimpi ngeri sebenar ialah bila ayah awak datang dan tengok tempat ni. Jangan berani atau saya akan lepaskan harimau pada awak. Jangan ugut saya. Mari kita berseronok bersama. Tempat ni memang menarik. Biar saya fikir. Oh, saya setuju. Jadi awak nak beri makan kepada zirafah? Ya, jom. Lihat dia. Dia comel sangat. Nampak tak tempat ni memang menarik? Saya suka tempat ni. Tengok zirafah comel ni. Dan banyak lagi haiwan untuk dibelai. Saya tahu. Tempat ni memang hebat. Maria, Mike, Mama dah balik. Apa bau ni? Saya tak percaya ini. Oh Maria, saya lapar sangat. Jom makan sesuatu. Macam mana dengan ini? Awak serius? Zoo saya, peraturan saya, awak nak makan atau tidak bagus. Hei kawan-kawan, macam mana santai? Saya mula suka tempat ni. Apa bau ni? Tak boleh bernafas di sini. Kenapa katil dia bau macam haiwan? Maria, saya perlu bercakap dengan awak. Nak lagi? Kawan-kawan, pastikan untuk langgan supaya anda tak terlepas sebarang video hebat.